Unboxing iPad 11 Gen, chipset A16. iPad paling berbaloi sekali untuk student dan juga orang awam. Harga dia aku dapat jackpot weh. Dia punya packaging berat ni memang tebal. Dapat thank you card daripada Swish. iPad 11 A16 256GB. Dapat brick guys. Dalam kotak dia bagi sekali brick charger dan juga kabel Type-C tau. Ni kalau nak charge iPhone pun boleh. Beli iPhone 16 Pro Max yang dekat 7,000 ni dapat kabel Type-C je. Beli iPad memang berbaloi lah. Ni kad warranty, instruction yang korang takkan baca pun. Yang kami ni warna biru, ada satu kamera bulat kecil kat sini yang berkilat ni dan juga finishing dia matte. Tapi bagi aku dia tak satisfying sangat macam scratch dekat iPhone 16 punya back panel. Dia masih gunakan teknologi Touch ID. Tak macam iPhone lah pakai Face ID sahaja. Ni masih pakai jari. Yang ni aku dapat harga jackpot RM1,762 sahaja. 2 hari lepas aku ada check dekat TikTok Shop Swish. Untuk last stock warna silver 256GB juga dapat 1,690 sahaja. Memang lagi murah weh. Dah lah dapat 256GB. Tapi aku ni still lagi murah. Harga asal dia kata tak 1,999. Tapi kalau korang nak beli juga, belilah time promo sebab memang murah gila weh daripada iPad yang sebelum ni. Bagi aku ni adalah huge upgrade dah sebab sebelum ni aku just pakai peranti siswa je. Tapi kalau korang minat juga nak tengok review-review barang-barang iPad 11 ni, korang boleh follow aku. Nanti aku akan review casing dan juga third party pencil untuk iPad ni.